Assalamualaikum semua. Saya Zainuddin Yatim. Sebelum ni lebih kena ini hari di BBQ Lamb Pemisah dan juga La Cottage di Kampung Perak. Saya lebih pada buat makan dalam sungai. InsyaAllah tak lama lagi di Ipoh, di bandara Ipoh, di Taman Meru, kita akan buat makan dalam sungai. InsyaAllah tak lama lagi. Menu lebih pada masakan kampung. Menu utama adalah kari kepala ikan, berasaskan kepala ikan. InsyaAllah apa boleh tengok sungai bersih, jernih. Nanti kita boleh makan dalam sungai. Sambil makan boleh mandi dalam sungai. InsyaAllah ada masa, ada kelapangan datang melancong ke Ipoh, boleh datang. Tunggu tarikh pembukaan rasmi di Port Sungai Meru. Okey, terima kasih. Kemudahan seperti biasalah, kita ada toilet, nak mandi pun boleh sini, kita pun sedia ada tempat mandi, parking insyaAllah ada selesa. Dan konsep kita, dia ada beberapa konsep makan kat sini. Pertama, makan dalam sungai. Kedua, kita ada sediakan pangkin, tengok pangkin tu, kita boleh makan bersila dan juga makan menghadap sungai. Yang ketiga adalah makan di dalam glamping. Glamping kita sediakan di atas ni tepi sungai. Kita boleh makan dalam glamping. Itu ada 3 konsep lah yang akan kita sediakan di sini. Buat masa sekarang ni kita tak sediakan chalet lah, kita hanya sediakan untuk makan saja. Buat permulaan kita buat makan tengah hari. InsyaAllah selepas itu kita akan buat makan malam pula, sambil suasana nyaman lah di dalam, nak cakap hutan pun tak ada hutan, tak jauh daripada Maidin Meru, Taman Meru Ipoh ni ke sini saya ingat tak sampai 10 minit. Dalam 5 minit dah boleh sampai dah.